تعريف وانصر علينا ورحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والكرم يا فتاح يا عليم افتح لنا نفسا قريبا اللهم فقهنا في الدين وألمت برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله من بس الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفي انتفاء باستفادة ولا حيث على مسلم كتاب الله ورسوله وإلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء له مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kitab At-Tasawuf Tatbiq Al-Quran wa Sunnah, muka surat 54. Betul Kak Zuh, muka surat 54. Ya. Halaman ini adalah merupakan Bismillahirrahmanirrahim, halaman ini adalah merupakan judul kitab yang kedua dalam satu kitab ini. Judul yang kedua, At-Tasawuf Istiksyaful Maqamatir Ruhiyah fil Quran wa Sunnah. Tasawuf menyusuri maqam rohani dalam Al-Quran dan Sunnah. Kak Zu, mana whiteboard Ada. Dah lama cuti kan, lupa whiteboard. Jadi kita akan baca muka surat 54 ni, judul yang kedua, Tasawuf menyusuri maqam rohani dan Al-Quran dan Sunnah. Bab yang pertama, pengenalan kepada maqam rohani dalam tasawuf. Maqam ni tingkatan, level rohani, spiritual. Tak ada. Banyak lagi tu meja macam tu kat dalam. So ada yang nak tu meja tu, tu bagi tu. Maqam ini adalah tingkatan rohani, merujuk kepada tahap-tahap perjalanan rohani seorang hamba dalam mendekati diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kita faham di sini bahawa sesama kita ini hamba Allah, dia tak sama di segi kerohanian. Perbezaan tingkatan rohani ini itulah nak menunjukkan kelak di syurga pun ada perbezaan tingkatan nikmat-nikmat syurga itu, bergantung kepada rohani di sinilah. Contohnya okey tu, macam private dengan corporal, pangkat beza, gaji sama, beza. Waran satu, waran dua, major, kenal. Pangkat berbeza bermakna gaji pun berbeza, penghormatan pun berbeza. Begitu juga di sini, apabila seseorang itu terus bermujahadah melawan nafsunya dan menyibukkan dirinya dengan mencucikan jiwanya, bermujahadah lawan nafsu dan melakukan penyucian jiwa, maka sudah tentulah berlakunya proses peningkatan rohani.
Boleh, tak apa, biarkan. Biarkan. Seseorang itu akan bertambah meningkatnya kerohaniannya apabila berlakunya proses mujahadah. Mujahadah ini lawan nafsu lah, mujahadah melawan nafsu, dan juga tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Akan makin meningkatlah kedudukan derajat seorang itu rohaninya di sisi Allah Ta'ala apabila berlaku proses dua ini, mujahadah dan juga tazkiyah. Siapa inginkan dia berlakunya peningkatan rohani menuju pada Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, maka kena lakukan proses mujahadah. Apa itu mujahadah? Lawan nafsu. Kita tahu kita punya kencing manis kita 17 kan, tetapi dengan gula ni cukup mesra kan, benda-benda manis. Untuk kurangkan bacaan gula itu, kita kena berpisah dengan gula tu. Contohnya begitulah. Itu lawan nafsu lah. Kita kalau boleh nak tidur je kan. Tapi sabarlah, kan baru mula kuliah. Jadi kena lawan nafsu tu. Pada kurangkan tidur, kurangkan makan dan minum, kurangkan tidur dan rehat, kurangkan makan dan minum, kurangkan bercakap, kurangkan berjalan. Maksudnya kurangkan berjalan itu tidak hanya santai-santai ya. Ada ruang masa bersenam, bagus. Ada ruang masa menziarahi, pergi belajar, okey, bagus. Kurang berjumpa dengan manusia. Kalau tidak ada hal penting, tak perlu jumpa dengan manusia. Sebab apa? Kerana manusia itu sering membawa isu-isu semasa yang membebankan pemikiran dan jiwa kita. Kita tak tahu pun tentang kisah orang kan, orang bercerai, orang bergaduh kan, tetapi kita tahu sebab baru jumpa kawan tadi. Itu kurangkan. Apabila berlaku proses mujahadah lawan nafsu kita ini, nafsu ni kan ada tingkat-tingkatannya kan. Nafsu ammarah, nafsu yang paling gedebe, paling samsing sekali, nafsu ammarah lah. Berani tinggalkan solat, berani keluar rumah tak tutup aurat, berani tinggalkan puasa di bulan Ramadan, berani tak keluar zakat, berani makan rasuah. Itu nafsu yang paling gedebe. Namanya nafsu apa? Nafsu ammarah. Ammarah bisu. Dia tak kira ni halal haram ni. Tetapi apabila berlaku proses mujahadah dan tazkiyatun nafs, dia boleh naik. Dia naik maqam dia. Naik. Dia naik ke nafsu lawamah. Saya pindahkanlah.
Mula nafsu ammarah. Nafsu ammarah ada berlaku proses mujahadah dan tazkiyah, naiklah makam itu kepada nafsu lawamah. Bermujahadah lawan nafsunya, lepas tu berlaku penyucian jiwa, naiklah tingkatan nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini nafsu yang sudah ada perasaan menyesal. Sudah ada perasaan apa? Menyesal. Suami minta air kan, dia hantar air, tapi cara hantar air tu minum bang. Suami terkejut, nasib baik tak pecah. Lepas tu dia pergi dapur, dia basuh pinggan. Dia tiba rasa, Allah, kenapa lah aku ni, panas baran tak hilang-hilang lagi ni, usia pun dah 72 dah ni. Dia ada rasa menyesal, tetapi masih bercampur dengan nafsu yang amarah lagi ni, masih ada lagi ni rasa menyesal, tetapi ada ego yang menyekat untuk pergi minta maaf. Nantilah hari raya nanti setahun. Masih ada lagi tak amalkan susun mak ayah, nanti anak-anak datang tak ada lagi, kekalkan tu. Tetapi jangan ikut trend sekarang, nak salam pun jadi main-main pula. Lepas tu dapat envelope kan, dia suka, kalau ajar tak kasih macam mana, agak-agak suruh bersimpuh. Ayah mak duduk atas kursi, anak-anak nanti abang duduk, sebab abang contoh kan, salam. Bukan cuma cium-cium, terima kasih ayah, dapat envelope tu, tapi ceritalah, pegang tangan ayah tu lama sikit, didik anak-anak tu, ngaku salah, gitu je. Ceritalah. Ada banyak-banyak anak saya tu, dia tu hati lembut agaknya, dia salam tangan je gitu dah, belum cakap apa lagi dah. Itu bila nak cakap minta maaf tu, dah berjurai dah yang mata. Lelaki tu, bukan perempuan. Kita kena trend begitu. Kena pula cara saya lain lah. Sebab apa? Mula ibu satu duduk sebelah, datang ibu dua duduk sebelah, datang ibu tiga duduk sebelah. Jadi nanti anak-anak tu semua tu, seorang-seorang tu. Nanti abang nanti duduk bawah, mak-mak semua duduk atas, bawah. Abang, 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 abang-abang lah semua ni. Kena buat begitu, kalau tidak nanti anak-anak tak tahu adab. Tak tahu adab. Jadi tadi dah hentak cawan jak tu atas meja, suami terkejut, waktu basuh pinggan dah rasa insaf. Malam nak tidur, antara dua, nak minta maaf tidak, nak minta maaf tidak, sebab ada ego lagi. Apabila minta maaf saja, itu mujahadah tu lawan nafsu tu, mujahadah tu. Janganlah duk fikir dengan puasa Muharram tu darjat boleh naik cepat. Bangun sahur, tahajud, witir, itu untuk kita dengan Allah aja. Tapi kita dengan manusia macam mana dengan manusia? Kan kita ada hablum minallah wa hablum minan nas. Puasa-puasalah, tapi hubungan manusia jagalah. Baik. Ini nak sulawamah ni dia ada sifat menyesal, tetapi dia tak berapa nak kuat, kedudukan tak kuat. Kondisi ni tak kuat, dia boleh terjatuh balik.
sabar, tiba-tiba dia melenting, dia mengamuk habis, pecah, jatuh balik tu amarah tu, naik balik. Nah, Abdi terus mujahadah tazkiyah, tetapi nak lakukan mujahadah tazkiyah ni dia perlu ada guru lah, pembimbing. Ada orang yang berjaya bisnes tanpa, maksudnya bisnes meletuplah jutawan kan, tanpa ada pembimbing. Tak mesti ada coach yang membimbing macam mana cara nak bisnes tu. Kena pula zaman sekarang. Kalau dulu punya bisnes duduk kat kedai, sekarang kita tak duduk kat kedai. Macam sebab itu banyak kedai-kedai buku kan, tutup. Yang jaga pun ayah-ayah saja, anak-anak tak nak masuk jaga kedai buku, akhirnya buku pun tutup. Basikal kan, Cina-Cina yang dulu kan ada kedai basikal kan, yang nak buka basikal pun tua. Sebab apa? Anak-anak pun tak nak tu, akhirnya tutup. Tetapi zaman sekarang jangan tutup kedai. Cara marketing tu menggunakan TikTok, Facebook, IG untuk marketing. Rupa-rupanya kalau betul cara tu, income boleh masuk 50,000, sebulan 60,000. Bermakna kalau dalam setahun tu dia jutawan lah. Sekadar 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta tu boleh dapat. Tapi kena ada pembimbing. Begitu juga kita, kalau buka saja Quran tanpa ada guru yang membimbing baca, boleh baca. Walaupun Arab sekalipun tak boleh baca dia. Dia baca ikut dia lah. Tak ada tajwid, tak ada makhraj, tak ada sifat huruf, tak ada membaca. Perlu ada pembimbing. Bila ada pembimbing rohani naik nafsul lawamah. Daripada nafsul lawamah tu nanti naik nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni pada perkataan alhama yulhimu ilhaman, ilham, maka akan didatangkan pada dirinya ilham-ilham untuk lintasan-lintasan untuk membuat kebaikan, ketaatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka akan datanglah lintasan baik dan buruk. Pilihlah nak baik ke nak buruk. Jadi nafsu mulhamah ini dah keluar rumah dah ni, alah duit tak bawa lah, patah balik ambil duit, masuk rumah ambil duit. Sebab apa? Nanti nak sedekah, hasrat nak bersedekah tu ada, ilham tu datang. Macam orang lelaki kan, keluar rumah, Allah, rokok ada, lighter tak bawa pula, ambil lighter pula. Sebab dalam jiwa dah ada tu kan. dalam jiwa ada lighter dia, ada rokok, maka dia akan datang ambil rokok. Kalau dah ada hasrat nak buat baik, dia akan fikir macam mana buat baik. Kalau kita selalu pergi ke tempat-tempat beramai anak-anak, di taman-taman ke, kita selalu jogging ataupun sajalah jalan-jalan ambil angin luar dekat taman, biar dalam kocik, dalam beg tu bawa gula-gula. Sebab apa? Dah ada niat dah, nanti jumpa budak-budak nanti nak bagi gula-gula. Mana ada lah benda-benda yang terfikir buat baik je kerja dia. Itu nafsu mulhamah. Teruskan mujahadah tazkiyah akan naik ke situ. Nanti teruskan mujahadah dan tazkiyah ni, penyucian jiwa ini, maka dia akan pergilah kepada nafsu mutmainnah. Mutmainnah ini nafsu yang sudah berada dalam wilayah kewalian. Dalam wilayah kewalian. Yang ni pula mulhamah di pinggir kewalian. Border tak masuk lagi ni. Tapi kalau dah masuk mutmainnah, sudah masuk wilayah kewalian. Sebab itu serendah-rendah levelnya, makamnya, peringkat rohaninya para sahabat itu,
serendah-rendahnya mutmainnah. Itu sahabat. Sebab itu mereka mendapat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka. Nafsu mutmainnah ini nafsu yang sudah ada jaminan syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nampak? Syurgaku. Tetapi prosesnya melepasi daripada amarah pergi lawamah, mulhamah dan mutmainnah ni kena ada melalui proses mujahadah lawan nafsu dan juga tazkiyah. Kena ada. Contohlah ya, kita dah biasa berzikir lepas subuh. Kalau tak ada lagi susunan jadual seperti ini, maka susunlah jadual. Lepas subuh zikir, katakanlah zikir la ilaha illallah 1000 kali. Contoh 1000 kali itu bukan menghabiskan kuantitinya, tapi dengan penuh rasa, menjiwai, dengan fokus, barulah ada kesan. Ingat antara tipu daya syaitan itulah menyibukkan seseorang itu kepada kuantiti dan melupakan pada kualiti. Banyak baca Quran tapi tajwid tak jaga, tadabbur pun tak ada. Banyak bilangan tasbih yang dipetik, berzikir, tetapi penghayatan tak ada. Ingat, yang kita nak di sini ialah penghayatan, bukannya sibuk dengan bilangan. Penghayatan tu penting. Macam Quran kan, kalau ditanya manakah lebih afdal keutamaannya, pada baca sedikit dengan tadabbur, baca banyak tak faham-faham dan tak ada tadabbur, tajwid pun tak betul, makhraj pun tak kena, sifat pun tak melekat. Lebih baik baca sedikit dengan tadabbur. Ya. Antara tipu daya syaitan itu juga ialah menyibukkan amalan sunat, melupakan, mengabaikan amalan fardu. Bangun malam sibuk sembahyang sunat, abaikan sembahyang qada. Sibuk puasa Muharram, abaikan puasa qada. Itu antara tipu daya syaitan tu. Sibuk beri sedekah, buat kenduri, tetapi lupa nak bayar hutang. Itu adalah tipu daya syaitan. Sebab itu kita perlu ada pembimbing. Bila berlaku proses mujahadah dan tazkiyah, penyucian jiwa ini berterusan, maka nafsu kedudukan nafsu tu akan naik, lawamah. Nafsu ni selama mana pun kita tak boleh cabut buang daripada diri kita, sebab itu diri kita sendiri. Cuma ianya boleh berubah, karakternya boleh berubah, amarah kepada lawamah. Lawamah kalau begini ni, amarah ni kalau dia marah, ini dia mana panas baran. Sebab apa? Kalau dia marah tu, sumber yang ada kat depan dia semua pecah, terangkat, melambung semua. Itu panas baran. Dan tak pernah rasa insaf sekalipun. Tetap dia kata, cuba lagi lah. Lawan, cuba lagi, cuba. Dia ajak lawan lagi tu. Tetapi kalau dah masuk lawamah ni, selepas tempoh seketika ni merenung balik, astagfirullahalazim, aku ni dah umur dah 62 dah ni, kenapa dah masih panas paran lagi ni, tak berubah-ubah ni. Dah ada sifat menyesal. Akhirnya bila terus kemujahadan dan tazkiyah di bawah bimbingan guru, tinggal panas saja, baran dah tak ada dah. Marah-marah jugalah, ada melenting tapi tak ada benda pecah-pecah, tak ada dah. Itu pun isteri pun dah sujud syukur tu. Habis suami dah panas, baran dah tak ada. Apabila dah terus mujahadah dan tazkiyatun nafs di bawah bimbingan guru, akhirnya sampailah dia ke nafsu mulhamah. Sekarang ada marah tapi dah tak panas, suam-suam. Dah mula suam-suam.
okey lah tu. Kalau dia marah pun malah aku cakap lah, begitu je, habis marah lah tu. Habis marah. Tetapi bila dah masuk nafsu mutmainnah, dia dah berdamai dengan takdir. Yang dia lihat adalah semuanya baik, tak ada yang tak baik, tak ada apa nak dimarahkan. Jadi dia dah, kita tua ni kan dah tak pandai kan nak adjust apa JPJ punya apa, bayar online kan, parking kan, tak pandai macam mana nak buat ni. Jadi kupon pun dah habis, ataupun setengah tempat dah tak ada kupon dah, semua online saja. Jadi kita pun sekejap lah. Waktu kita keluar masuk kedai, dia datang rupanya. Tak tahu, tiba-tiba muncul dia. Jadi kita pun nampak, adik, kejap dik, makcik beli kek, ambil kek je birthday suami ni, kejap je. Tak boleh kak, saya dah snap, dah hantar dan dah tak boleh buat dah. Tak apalah dek, akak reda je lah. Itu dah masuk mutmainnah lah tu. Kalau tidak tu, dia boleh makinya. Dulu kat bos, waktu kerja kat bos tu, dekat pejabat tu, bos-bos kena marah tu. Dia angkat ni mesin type. Mesin type tu berat kan, itu kan, empas depan bos. Bos pun terkejut. Nak buang kerja, dia memang kerja bagus. Orang perempuan buat apa-apa kerja kan bagus kan, cuma ada saka dia tu yang nak buang kerja, bos nak marah pun tak boleh. Nanti kata, bos nak sebab tidak, nanti tak buat, nanti bising pula. Jadi bos pun diam. Tapi lama-lama kelamaan tu, bila sampai nafsu mutmainnah ni, dia dah berdamai. Tak menyalahkan sesiapa pun. Sebab apa? Kerana dia telah melihat semuanya datang daripada Allah, itu semuanya baik, tak ada yang tak baik. Kerana apa? Allah pemilik nama Al-Asma'ul Husna. 99 nama-nama Allah itu, ini yang kita ketahui. Tetapi tidak terbatas 99. Berapa banyak? Wallahu a'lam bissawab. Allah sifat yang sempurna. Allah pemilik sifat-sifat yang sempurna. Maka daripada Al-Asma'ul Husna ni, nama-nama yang baik ini, nama-nama yang indah, satu Jamal, satu Jalal. Jamal ni indah, Jalal ni gah. Jamal ini seperti Rahman, Rahim, Latif, pemurah, penyayang, lembut, maha lembut. Jalal ni pula Qahar, Jabbar, Muntaqim, maha perkasa, maha menggagahi, maha menekan, maha agung. Kalau kita tengok seorang ibu yang menyusukan anak, ternampak apakah di situ? Nama yang mana? Rahman Rahim kan? Ibu susukan anak. Nampak tak Razak, pemberi rezeki? Nampak tak penyayang? Nampak tak kasih sayang? Nampak. Tengok saja pipinya baby, nampak tak kelembutan situ? Jatuh tak kasih sayang? Sebenarnya yang kita rasa itulah tajalli, manifestasi nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Tsunami, peperangan, gempa bumi, letupan, pembunuhan, kebakaran, itu menampakkan sifat Jalal, Qahar, Jabbar. Dia kalau suami mengamuk tu, nampak apa? Nampak Jamal ke Jalal? Nampak Jalal. Kalau dia mengamuk dia, ya Jalal, ya Jalalullah Ikram.
Bila kita dah pergi ke Jalal tu, pergi ke Allah, bermakna ada connecting di situ namanya. Ada hubungan tak? Connect, berhubung kan? Itulah zikir. Zikir ni maknanya apa? Ingat. Maka bila connecting dengan Allah Ta'ala, ingat kepada Allah, itu zikir tu. Zikir bukan bukan tasbih. Kita bukan tasbih pun ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Balik. Kalau tengah nampak suami tengah mengamuk tu, nampak Jalal Allah Ta'ala tu, itu zikir tu. Zikir tu untuk ingat Allah, sambung ke Allah tu. Macam orang bila berlaku peperangan Iraq dengan Amerika kan dah ada orang sibuk-sibuk beli beras kan. Ada dengan cerita beli beras, tepung, minyak semua kan. Sebab apa takut tak makan. Sepatutnya hikmah di situ bila nampak peperangan, nampak Jalal Allah Ta'ala, Allah tengah murka kan. Apa tindakan hamba ni? Kembali bertaubat, minta ampun, kembali ingat pada Allah Ta'ala. Memang musibah itu hikmahnya untuk manusia kembali kepada Allah. Apabila datang musibah, apa ucapan kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Poinnya apa sini? Raji'un, kembali. Peperangan berlaku, harga barang naik, tertekan hidup kita. Ini untuk apa? Untuk kita kembali pada Allah. Jangan lawan balak musibah itu. Kita tak boleh nak lawan. Anjing selama mana pun dia, anjing apa kalau ayam berkokok, anjing menyalak. Anjing kalau menyalak bukit, untuh tak bukit tu? Agak-agak bila nak untuh? Begitu juga kalau kita menyalahkan atasan, itu tak betul, ini tak kena, berubah ke? Takkan berubah. Kembali pangkal jalan, taubat. Dan di penceramah-penceramah pun kena kempen. Sekarang ni kempen apa? Pilihan Raya Johor. Tak, kempen ajak umat bertaubat. Jangan ajak orang berperang, menyalahkan, jangan. Ajak dia semua bertaubat, ajak bersatu, hidup kasih sayang. Dari kadang-kadang kita sakit, makan ubat yang tak kena dengan sakit kita, takkan sembuh. Sekarang kita berpecah, kita diuji. Jalannya apa? Kembali pangkal jalan, bertaubat, ajak hidup kasih sayang, bersatu dan sebagainya. Faham kita sekarang ini, Jalal itu kalau Allah jelmakan jamalnya, itu rahmah. Kalau Allah jelmakan jalalnya itu hikmah. Yang baik itu rahmah, yang buruk itu hikmah. Antara sehat dan sakit, kita selalu memilih apa? Sehat ke sakit? Sehat. Maka ada sehat mendatang, rahmah yang mendatang, kasih sayang Allah mendatang, apa tindakan kita selepas itu? Dapat nikmat, syukur. Dan namanya manusia ni, hidup ni, pentas dunia ni, dia takkan rahmah saja. Allah beri hikmah. Apa dia? Sakit. Sakit itu, apa yang kita tahu selama ni, kalau sakit tu dapat apa? Pengampunan. Lagi pahala. Lagi tingkatan rohani, kan? Sekarang ini, setelah kita buka, zahirnya nampak sakit, batinnya keampunan, peningkatan rohani, pahala. Sekarang tanya, pengampunan, pahala dan peningkatan rohani ini, darjat kita Allah Ta'ala,
ini rahmah ke ataupun balak? Rahmah kan? Kasih sayang. Ada tak orang masuk kebun durian pakai helmet? Tak ada. Kalau ada pun apa salahnya? Sebagai langkah berjaga-jaga kan. Kalau durian jatuh atas kepala, itu rahmat ke ataupun balak ke nikmat? Durian jatuh atas kepala, balak ke nikmat Kak Zul? Balak. Confirm balak? Ini manusia. Balak ya. Tetapi bila buka saja durian itu, balak ke nikmat? Jawab. Ha? Nikmat pula. Itulah manusia. Bila buka saja nikmat, rasa hilang sakit kepala. Indah tak hidup ni? Indah. Jadi antara sakit dengan sihat, manakah lebih banyak kita ingat Allah? Jawab. Kalau itu pergi sakit je lah, senang. Tetapi dalam diri kata tasawuf, hamba itu hanya menanti takdirnya sahaja. Takdir dalam bentuk negatif, sabar. Sabar kamu akan menyebabkan kamu dinaikkan darjat, masuk ke syurga. Kalau nikmat, kalaulah ia datang bentuk positif nikmat, syukurkan. Dengan syukur itu kamu akan dinaikkan darjat kamu dan masuk ke syurga. Jadi sekarang ada isu apa-apa tak tentang nak masuk syurga sekarang ni? Tak ada isu lah. Kaya pun masuk syurga dengan bersyukur, miskin pun masuk ke syurga dengan sabar. Jadi apa isu sekarang ni? Isunya jahil mata hati kita, buta mata hati kita daripada mengenal tentang perbuatan Allah itu. Allah buat semua ni indah-indah, tak ada yang tak indah. Kita belajar sifat 20. Antara sifat 20 itu pecahannya 4. Sifat wahdaniyah, minta maaf, sifat wahdaniyah, nafsiyah, kemudian salbiyah, kemudian ma'ani dengan maknawiyah. Sifat salbiyah itu ada berapa? 5. Apa Kak Jo? 5 betul dah. Qidam, baqa, itu ma'ani ke salbiyah? Salbiyah ada berapa? 5. Pertama, qidam, baqa, mukhal, ta'ala lil hawadis, qiyamul nafsi. Kemudian wahdahnya. Apa makna wahdahnya? Apa makna wahdahnya? Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Nak tanya, apakah makna esa pada perbuatan? Esa pada perbuatan, esa pada zat. Yang dikatakan esa pada perbuatan, hanya Allah saja yang ada perbuatan. Itu je makna dia. Esa pada perbuatan maknanya apa? Hanya Allah saja yang ada perbuatan. Perbuatan hakikinya Allah. Dia semua perkara ini yang berlaku atas perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Justru itu kedatangan kita ke kuliah pada pagi ini daripada perbuatan kita ke atau daripada perbuatan Allah? Allah yang memperlakukan kita untuk datang ke kuliah ini. Barulah kita menceraikan pergantungan kepada diri sendiri, rasa independen tu, buang. Jangan pernah berpaut, bergantung, bersandar pada usaha ikhtiar kita. Memang kita disuruh usaha ikhtiar, tetapi tak disuruh pula bergantung dengan usaha ikhtiar. Memang kita ini disuruh berusaha berikhtiar, tetapi jangan pernah bergantung pada usaha dan ikhtiar. Kita disuruh bekerja, tapi jangan bergantung dengan kerja. Jelas? Bergantung dengan siapa? Dengan Allahnya. Barulah dikatakan kita hidup dengan bertauhid, kehidupan yang bertauhid. Ada lagi 3 lagi nafsu: mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Memandang kita takkan sampai jauh sangat nak sampai level itu, cukup sekadar ini dia cerita. Sebab apa? Malu nak cerita.
Sebab kita mungkin tak sampai mutmainnah, Muhammad tak sampai ni. Ini pun bergaduh-gaduh, naik turun, naik turun, nak separuh jalan je tu. Nak naik dah ni, nak naik U-turn. Nak naik U-turn. Masih dalam peperangan lah ni, berperang dengan nafsu tu. Sebab itu kalau dah letakkan waktu lepas subuh nak berzikir, kalau ada apa-apa pun sabar, jangan tinggalkan waktu itu. Sabarlah, itu nama sabar dalam taat. Sabar kan ada 3. Sabar dalam ketaatan, sabar menahan daripada maksiat mungkar, sabar dengan bala. Mengekalkan waktu lepas subuh untuk berzikir itu antara sabar dalam ketaatan. Sekarang kita mungkin sebelum tak ada jadual lagi. Sekarang ni kita balik buat jadual. Kita tahu dah suami kita dia mesti lepas subuh nanti dia nak makan. Lepas isyraq lah kata pukul 7.30, pukul 8 dia katanya sarapan. Dan bilakah kita nak buat sarapan? Buatlah lepas witir sebelum subuh. Boleh. Lepas witir sebelum subuh. Waktu sahur tu dah 5.30 tu. Keceng. Lepas tu letak dekat tudung saji, semua siap. Teh tarik, syai Pakistan, buram termos tak. Kita bisik kat suami kita kan, awak apa-apa nak makan semua dah siap dah tu, jangan panggil saya saya lepas subuh sampai isyraq jangan panggil saya, ini antara saya dengan Allah Ta'ala. Boleh ya? Boleh lah, tak ada masalah, tapi awak nanti doa-doa untuk saya sekali lah ya. Iyalah. Jadi jangan, jadi istiqomah kan. Tiba-tiba cucu pula datang, cuti sekolah. Okey, nak lain cucu ke layan dengan Allah Ta'ala? Layanlah dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, dan hubungan dengan cucu tu. Cucu memang tak bangun pun waktu tu, tidur terus. Kita kejut subuh tu pun lihat nak bangun. Jadi kalau seandainya waktu itu ada emergency, katakan suami kata, aku tiba-tiba sakit perut memulas-mulas ni, aku rasa macam nak muntah pun ada ni, bawa ke hospital lah, ke klinik. Okeylah, bawa lah suami ke klinik. Dikarenakan masa kita dah diambil untuk tujuan lain, perkara lain, qadakkan masa itu. Katakan selalunya kita menghabiskan lepas subuh setengah jam ataupun 45 minit, qadak balik. Lepas balik daripada klinik pukul 10, pukul 11 suami tidur, qadak dah balik semula. Ataupun lepas zuhur, ataupun lepas asar. Kalau maghrib ada kuliah di maghrib di surau, nanti sebelum tidur qadak balik. Ataupun tak sempat qadak sepanjang hari itu, besok 2 kali ganda. Tunai untuk hari ini, qadak yang semalam punya. Kalau tunai untuk hari ini 1000 kali zikir, yang semalam 2000 zikir hari ini. Kita kena buat usaha macam tu, sebab ini hubungan kita dengan Allah yang tak henti-henti beri kita nikmat. Pernah tak Allah sesaat berhenti beri nikmat pada kita? Tidak pernah. Walaupun pemaksiat sekalipun. Orang pemaksiat pun masih bernapas lagi kan? Napas siapa beri? Dah selesai. Jadi kita, sebab bukan apa, dah time kan, sepakkan penalti, tunggu whistle pip, akan sepak lah tu. Tinggal masa. Jadi justru itu kena ada satu jadual masa-masa kita. Bilakah masanya kita berzikir? Kalau terganggu waktu itu, qadak balik. Dan usaha supaya jangan terpengaruh dengan apa saja. Kadang-kadang kita barulah afdal zikir fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Shopee, la ilaha illallah. Nanti pergi Facebook, pergi TikTok, semua pergi kan. Ini dipanggil sihir khayali. Sihir khayali, khayal.
Bukan betul bang. Sahara, sihir daripada kata akarnya sahara, maknanya pendustaan, penipuan, membujuk hati, memikat hati. Penipuan, pendustaan, pujukan, pikat, memikat. Itu maknanya sihir. Sampai itu ada ilmu apa? Ubat dagu dagu mayat. Ambil dagu mayat tu, nanti dia mentera-mentera, nanti cilik kat perempuan. Perempuan tu ikut balik . Itu pun orang jual kat Facebook tu, dekat macam-macam sekarang ni, elan-elan jual. Mana dusta, membujuk, memikat, ikut je. Di mak-mak ni, ayah-ayah semua, sebab itu tengok nombor tak dikenali, nak jawab ke tidak? Jangan jawablah. Sebab zaman sekarang ni ada kaedah dia. Makcik ni nama Rosiah binti Kasim. Ada apa tu? Menang apa tu? Cabutan bertuah. Berapa banyak? RM50 tak payahlah, makcik sedekah je RM50 tu. RM50,000? Kat mana nak ambil tu? Dah layan pula. Sebab sekarang ada kaedah dong menyihir, guna handphone je. Terpikat, terpujuk hati kita dengan layan. Okey, nanti makcik cari. Lupa beg duit kat mana tinggal ni. Jumpa dah ni. Ya, lepas tu kad ATM tu kad ATM ya. Kat mana nombor tu depan tu. Ni banyak sangat nombor ni. Sebut satu-satu je. Okey. 7 6 0 0 3. Bila masuk ni? Lepas Zuhur masuk. Alhamdulillah, ni dah pukul 10. Tak lama 3 jam lagi Zuhur. Ya. Terima kasih. Siap sebut terima kasih lagi. Orang skamer dia siap tersebut terima kasih lagi. Itu sihir tu. Ini pun sihir. Teknologi moden menyihir akal. Cuba lihat anak-anak pegangkan handphone kan, kalau ambil apa jadi? Histeria kan. Dulu kita marah anak-anak, mak-mak dulu, ayah-ayah marah anak-anak, dah nak maghrib masuk terus sampuk nanti balik. Sekarang sampuk tak ni? Sampuk ni. Kena halang anak-anak kita daripada tersampuk dengan sihir khayali ini. Sihir ni baik-baik. Sebab itu kadang-kadang saya mengajar di maghrib lah khusus di maghrib tu. Rasa macam dah tawar hati nak mengajar maghrib. Sebab apa? Abang-abang ngaji kita tu dah lah kopiah macam ni. Kan kursi bawah tu dia apa? Lepas tu ada yang handphone pula, lunjuk kaki lagi. Dia mati saya mengajar siapa ni? Uzur tak apa, tak masalah, nak bersandar, nak duduk tak ada masalah. Tapi saya mengajar siapa? Dah tak ada lagi dah. Nak catit tu tak ada. Semua handphone. Tengok ustaz, duduk bawah. Tengok ustaz, tengok bawah. Tengok ustaz, tengok jam, tengok bawah. Tengok ustaz, tengok jam, tengok bawah. Kalaulah begitu program majlis ilmu itu, kalau 20 tahun pun boleh tak menghasilkan orang depan ini, audien ni, orang yang boleh berganti mengajar agak-agaknya? Tak boleh. Dia kena macam 1 jam setengah, 2 jam, 3 jam belajar duha ni. Saya suka mengajar duha sebab apa? Kalau duha ni memang yang datang tu memang nak belajar sebenarnya. Sebab kena bergerak dari rumah kan, nak keluar.
tidak ada terkait dengan nak solat. Kalau maghrib isyak ni orang datang tu sebab nak solat je. Lepas tu kalau dah lebih sikit masa tu, masuk waktu tu 8.45 waktu isyak, mereka dah gelisah tu. Wajah-wajah mereka tu nak memberitahu, Ustaz, cukuplah Ustaz, berhentilah. Sudah aku tahu sekilas ikan di air, sudah aku tahu jantan betinanya. Jadi mereka dah tak selesa ke panjang-panjang pun. Jadi Ustaz pun kena pendekkan saja, dan itulah baca doa. Baliklah Ustaz tu, bawa sampul surat yang bertahun-tahun berkumpul, sekadar mainan hidup di dunia ini. Baik, ni bergoreng-goreng dia ni. Kita dah sejam dah ni nak cerita tentang bahawa maqam darjat seseorang rohani itu boleh meningkat, dan itulah darjatnya di syurga besok. Jadi jangan heranlah kalaulah satu kuliah, satu bumbung masjid, satu guru, satu halaqah, tapi besok di syurga, Jenab, engkau pun syurga punyalah besarnya, cantik-cantik lah, engkau buat apa macam mana boleh dapat? Kita datang kuliah sama-sama. Ya, aku datang kuliah sama dengan engkau, aku tumpang kereta engkau. Ya, tetapi kenapa syurga engkau besar sangat Jenab? Aku niat aku datang belajar itu sebab Nabi suruh belajar. Aku nak amalkan, aku nak dakwahkan, aku nak hayati, aku nak naikkan syiar Islam. Membesar-besarkan niat. Engkau pula leha, apa niat engkau? Aku boring duduk rumah tu, nak layan kawan tua tu, masak makan urut badan dia. Lepas tu dah urut badan, dah masak makan, kena marah lagi tu. Jadi lebih baik aku datang kuliah. Bergantung pada niat masing-masing. Kalau niat pun sudah menentukan kedudukan kita di akhirat, apatah lagi usaha kita dah mujahadah dan menyucikan jiwa ini, sudah tentu berbeza. Sarjan dengan korporal takkan sama gaji dia. Laksmana dengan kenal tak sama gaji dia, berbeza. Mereka ada master dan PhD, lain kan darjat dia, berbeza. Orang di dunia pun dah diletakkan perbezaan itu. Nak datang duduk seberang-seberang, VIP, cik meja lain. Ni VVIP, lain VIP pun lain, nampak tu? Ada V lain macam sikit. Kenapa ada perbezaan itu? Sebab pangkat. Besok di dunia, di akhirat pun berbeza tu, besok syurga kita. Sebab apa? Sebab pangkat rohani. Baik, makam rohani merujuk kepada tahap-tahap perjalanan rohani seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ia adalah perjalanan hati dan jiwa yang melalui berbagai peringkat, bermula daripada taubat. Dia tangga pertama taubat, nanti pergi kepada sabar, syukur, mahabbah dan seterusnya. Pertama taubat, bermula daripada taubat sehingga mencapai cinta yang mendalam kepada Allah. Dalam tasawuf, maqam adalah keadaan yang dicapai dengan usaha, mujahadah, yang bersungguh-sungguh, dan istiqamah dalam ibadat serta amal soleh. Nampak tu? Disebut apa? Kena ada usaha ikhtiar, mujahadah, bersungguh-sungguh melawan nafsu, berlaku tazkiyatun nafs, dan istiqamah. Para ulama tasawuf seperti Imam Al-Qusairi mengatakan bahawa maqam adalah martabat rohani, peringkat rohani yang stabil dan kukuh, diperoleh melalui usaha dan latihan rohani. Hari-hari berzikir, hari-hari baca Quran, Isnin Khamis istiqamah puasa dalam seminggu, pagi subuh sentiasa bersedekah. Mana lebih mudah? Bangun malam ke ataupun tahan marah? Bangun malam ataupun menahan marah, mana lebih mudah? Bangun malam Mana lebih mudah? Baca Quran ke ataupun tahan lidah daripada mengatur orang? Mana lebih mudah?
Baca Quran mudah kan, zikir mudah, tapi nak tahan lidah mengata orang tu payah tu. Jadi menahan daripada ketelanjuran lidah mengata, memfitnah, telinga mendengarnya. Orang mendengar sama Pak, dia punya balasannya sama. Orang yang mendengar dengan orang yang berkata, kalau dia fitnah, mengumpat, mendengar tu pun sama, share, sahamnya share sama. Mana lebih mudah? Sabar dengan bos ke sabar dengan suami? Sabar dengan bos ke sabar dengan suami? Sabar dengan bos senang kan? Ya bos. Bodoh awak ni. Saya bodoh bos. Cepat sikit, lembab. Ya saya lembab bos. Ya. Tapi dengan suami, Masya Allah, suami pun nak order pun takut. Apa bang? Apa? Cakap nak apa? Kalau dapat air, alhamdulillah. Tak dapat tak apalah. Nak order betul-betul bang, cakap berkias-kias. Macam sastra sangat awak tu. Yalah, kopi satu. Sebut senang, jelas. Bukan saya tak boleh buat. Nak buat pun kena marah-marah. Payah tu. Kalau suami tersinggung, cawan jatuh pecah, siapa marah siapa? Suami minum air, tersinggung pecah, jatuh, siapa marah siapa dia? Isteri marah suami. Okey. Ada tak suami tersinggung jatuh, isteri lari daripada dapur, bang, minta maaf bang, salah saya, sebab saya lambat alihkan cawan tadi. Suami pun kata, ya memang salah awak. Ada tak perempuan macam tu? Tak ada. Oh tak ada Ini zaman apa sekarang ni? Cuba bayangkan, isteri mengaku salah, sedangkan salahnya suami. Ada dia mengaku salah dia, itulah akhlak namanya. Itu lebih besar daripada berbangun malam zikir ribu-ribu, sedekah juta-juta tu. Rupanya Nabi diutuskan untuk membaiki akhlak. Innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia ni, akhlak yang sempurna. Akhlak tu Masya Allah. Jadi ustaz kan, perempuan mengadu tentang suami, suami mengadu tentang perempuan. Macam-macam lah masalah. Anak mengadu tentang maknya, mak pula mengadu tentang anak. Macam-macam lah ada tu. Jadi solusinya apa? Kembali kepada pengajian tasawuf. Sebab dalam tasawuf tadi cerita tentang sabar, redha, memaafkan, bersangka baik. Itu hanya dalam pengajian tasawuf. Kita belajar bab mana pun takkan sentuh bab tu. Kalau contoh sikit-sikit, kalau fiqh, hukum hakam. Kalau sirah, tentang sejarah. Kalau tafsir, adalah sikit sentuhan motivasi di dalam tafsir itu, tadabbur, bagus juga. Kalau bahasa Arab, ana ente, ustaz kata bukan ente lah, anta lah. Tapi Perdana kata ente, pergi belajar dengan Perdana, jangan belajar dengan aku. Anta fusha itu. Ya ustaz, ya. Tapi bila cerita tentang bicara tasawuf ni, sabar, redha, maafkan, jangan tengok buruk orang, tengok buruk sendiri, baiki diri sendiri dan baiki orang lain. Itulah ceritanya. Kita tengok budak-budak muda sekarang ni senang bercerai kan? Baru umur 21 bercerai. Masuk khabar, masuk media pula tu. Kenapa bercerai? Umur 21 bercerai, berkahwin berapa tahun boleh bertahan? Lemah sekarang, budak-budak muda lemah sangat, jiwa lemah sangat.
memang makan masa lah sikit kan. Kita mungkin pengalaman kita berapa tahun nak sama, nak matching dengan jiwa suami tu, nak boleh betul ansur tu. Saya ada seorang budak muda, kes sama juga, baru menikah, isteri pun pregnant. Dia kata, "Ustaz, malam tadi saya dah ceraikan isteri saya." Kenapa cerai? Dia kurang ajar, Ustaz. Nak tahu juga kurang ajar macam mana kan. Lepas tu dia dah balik dah rumah. Ustaz, dia tanya, apa hukumnya perempuan kalau dah cerai, talak satu, balik rumah mak? Jawapan saya memanglah tak boleh keluar, duduk rumah tu juga, sebab dah tempoh rujuk kan itu. Tapi dia balik, Ustaz. Pergilah pujuk, carilah. Senyap lama, tiba-tiba, "Ustaz, macam mana nak tanam mana uri nak tanam kat mana?" Saya tahulah tak jadi cerai tu, ataupun kalau dah cerai pun dah rujuk. Saya tanya, begini, awak pergi kat jumpa ke, tanam kat kubur je. Rumah flat apartment mana ada tanah? Takkan nak tanam kat pasar bunga. Tanamlah kat tanah kubur sana tu. Tetapi minta izin lah dengan penjaga kubur, sebab zaman kita zaman fitnah, zaman viral. Nanti nampak cangkul apa tu, tanam baby ke apa, tanam uri. Yelah Ustaz, terima kasih Ustaz. Tu saya pun tanya, "Macam mana?" "Okey Ustaz, saya memang betul lah Ustaz cakap tu, nasihat terima kasih banyak. Ustaz punya poin-poin tu, sebab saya hantarlah kata-kata hikmah semua tu, dia dengar, dia follow tu. Okeylah, terubatlah hati dia tu." Dia sebenarnya anak-anak muda kita sekarang ni kering tentang pengetahuan ilmu tasawuf, ilmu nak mengajak bersabar, memaafkan, meredai. Baru-baru ni saya ditanya, "Ustaz, isu tentang haruan makan anak, macam mana Ustaz?" Tentang haruan makan anak ini, kan haruan tu lama-lama tua juga kan, tua. Ibu meninggal, siapa nak jaga haruan ni? Anaklah jaga. Boleh tak dibiarkan tak beri makan, sakit tak diubati, ditekan-tekan, dimarah-marah, boleh? Tak boleh. Ingat, ciptaan yang terbaik apa dia? Manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak akan menciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Justru itu jasad haruan itulah sebaik-baik ciptaan, mesti dimuliakan, mesti dihormati, mesti dijaga. Tentang sejarah yang lama itu, yang menikam jiwa, itu kan perangai ini tu yang dibenci. Perangai haruan tu yang dibenci, yang tak diredai, tak disetujui. Tetapi jasad haruan tu, dia adalah satu juzuk jasad yang wajib dijaga. Sebab itulah penyebab anak ni lahir kan. Ni anak tu lahir sebab ada penyebab dia. Maka kelahiran anak itu disebabkan ada yang menyebabkannya. Cuma tingkah laku haruan nak macam mana? Tasawuf dan didik kita supaya apa? Maafkan, lupakan, redailah, redalah kepada takdir yang telah berlaku. Itulah mukmin, itulah muslim lagi mukmin, orang yang bertakwa, muttaqin. Kalau nak ikut perasaan, memang tak habis jaga perasaan ni. Kan orang perempuan tu kalau sebenarnya kalau dia dah merajuk kan, dia minta apa? Minta dipujuk kan. Suami pula jenis senyap je, nampak macam okey je kan. Tu angguk dah tu, ya. Betul lah kan. Dia suami pun terpaksa rendahkan diri dia untuk memujuk kan. Kadang-kadang ego perempuan pun ada juga. Dah memang tak sayang apa pujuk pula. Memang dah tak sayang apa pujuk. Awak tak tahu lah. Lepas tu nanti beritahu pada mak mertua, abang tu mak, dia ingat saya kat rumah tu batang-batang kayu je. Tak cakap tak apa ni. Bukan dia tak tahu agama. 3 hari lebih 3 hari tak bercakap. Fasik tu, dia tu munafik tu.
Padahal suami cuba bercakap tapi melawan pula. Jadi suami pun ambil jalan apa? Diam. Jadi akhirnya macam mana? Apabila ada tasawuf dalam diri seseorang itu, akhirnya sama-sama merendah diri, sama-sama memaafkan, bertolak ansur dan melupakan apa yang berlaku. Selesai. Sebab itu perlu ada kekuatan lah dalaman tu ya. Sebab itu ilmu yang wajib dipelajari fiqh, tauhid dan tasawuf. Sewajib apa yang ada pada fiqh dan tauhid, sewajib itulah juga belajar tasawuf. Penting. Seterusnya, para ulama tasawuf seperti Imam Al-Qusairi menyatakan bahawa maqam adalah martabat rohani yang stabil dan kukuh yang diperoleh melalui usaha dan latihan rohani. Berbeza dengan hal keadaan rohani sementara. Hal ni keadaan rohani yang sementara, on off. Kalau maqam, kedudukan rohani yang dah stabil dah. Ada pun hal dia on off. Contohnya, isteri melihat suami bakar sampah, tiba-tiba sebab hati ni. Suami pun tanya, kenapa awak ni? Tak tahulah bang, saya nampak awak bakar sampah tu, saya rasa macam diri saya pula yang terbakar. Macam manalah saya ni bang, amal pun tak banyak mana. Dalam hati suami, baguslah tu. Taklah hentak cawan lagi kat depan aku. Tetapi apabila dia nombor 8, nombor kutu, bulan 8 dapat kutu, hilang rasa sebab tu. Sebab apa dapat kutu? Hal ni dia on off. Kadang-kadang ada setengah imam dia baca ketubah, tiba-tiba menangis waktu ketubah tu. Itu hal nama dia. Pernah tak rasa tiba-tiba aku ni nak mati rasanya? Waktu ingat nak mati tu banyak amal kan? Itu hal nama dia. Puasa, sampai kalau hari raya pertama pun dia nak puasa juga. Itu bukan terbiat, bukan hal. Haram puasa hari raya pertama tu. Jadi hal itu dia on off. Pernah tak rasa kalau boleh nak hari-hari nak bangun malam, lepas seminggu dia tak bangun dah? Dia hal, gelombang rohani, dia on off. Jadi ambil manfaat ketika hal itu mendatang, kita pun gunakanlah ianya beramal dengan ikhlas. Jangan pernah beramal melihat diri yang beramal, melainkan ini adalah anugerah Allah. Sikit dia sebenarnya, bukan nak menafikan amal. Kalau dalam kita tasawuf atau ustaz-ustaz tasawuf mengajar, jangan kita sibuk dengan amal. Maksudnya bukan berhenti beramal. Jangan sibuk melihat diri beramal, itu maksudnya. Jangan sibuk beramal maknanya apa? Jangan sibuk melihat diri beramal, tetapi sibuklah Allah yang memberikan kita kekuatan untuk beramal. Sibuk ke Allah saja. Sebab itu kualiti ibadat itu bergantung pada sejauh mana hati itu menatap Allah. Kan kita hari-hari berikrar, wajjahtu wajhil ladzi fatara samawati wal ardh. Ku hadapkan wajah mana? Wajah hati ini kan. Kepada siapa? Fatara samawati wal ardh. Dia menciptakan alam ini. Ujung ni kata apa? Wa ma ana minal musyrikin. Tidaklah aku daripada orang musyrik. Bahasa Arab ni begini ya, dia punya uslub gaya, konteks dia. Kalau pandang depan, takkan mungkin pandang belakang. Lawannya, kalau pandang belakang, takkan mungkin pandang depan. Kalau hati ini sibuk pandang Allah, maka kita takkan sekutukan Allah. Tapi kalau hati ini memandang diri beramal, pasti kita menyekutukan Allah. Kenapa? Orang yang beramal memandang diri, akan tumbuh dalam dirinya riak, ujub, takabur. Bukankah riak itu disebut dalam hadis mengatakan itu syirik, syirik khafi? Sebab itulah mujahadah kita di sinilah sibukkan hati memandang Allah, menatap Allah. Ya. Kak Zo, saya 10.45 berhenti. Nanti solat kedua pukul berapa? Pukul 11. Berapa berhenti 15 minit lah, berehat. Pemenang sains teruslah sampai
10:55 boleh. Nak ni ibu-ibu ni nak rehat juga tu. Duduk kat bawah ni lutut pun dah tak rasa tu. Ni tinggal setengah jam lagi ni. Saya sampai 10:45 lah. Lepas tu rehat lah. Pukul 11 nanti masuk solat kedua Baik. Sabarlah. Sabar dan ketaatan namanya. Daripada Al-Quran, dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun, dan orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Sabiqun ni orang berlumba-lumba, berlumba dalam kebaikan. Mereka lah yang didekatkan kepada Allah. Mereka lah yang didekatkan kepada Allah. Muqarrabun, orang yang didekatkan. Siapa yang berlumba-lumba dalam kebaikan, berlumba-lumba berusaha mujahadah lawan nafsu, tazkiyatun nafs, menyucikan diri, maka dialah orang yang didekatkan. Muqarrabun, didekatkan kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahawa terdapat golongan hamba yang sentiasa berlumba-lumba untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amal kebaikan. Mereka mencapai makam yang tinggi di sisi Allah dan menjadi golongan yang hampir kepada Allah. Ini kan ayat ni secara literal saja ni. Sebab kitab ni pun ringkas. Ayat ini menunjukkan bahawa terdapat golongan hamba yang sentiasa berlumba-lumba untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amal kebaikan. Tetapi kalau dikupas dalam bicara tasawuf, amal yang mendekatkan itu amal yang ada Allah di dalamnya. Sebab itu kalau kita dengan ceramah umum kan, banyakkan amal, baca kitab pun banyakkan amal. Tetapi kalau mengikut kupasan dan ilmu tasawuf, yang mendekatkan kita itu amal yang ada Allah di dalamnya. Bermakna dalam pendidikan tarbiyah rohani, kesufian, tarbiyahnya tasawuf, tidak melihat kepada kuantiti tetapi sibukkan kepada kualiti. Solat 2 rakaat penuh hatinya dengan Allah, ingat Allah, itu kan lebih baik daripada 20 rakaat. Dalam 20 rakaat tu 6 minit kan sembahyang. Allahu Akbar, amin, amin, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 minit 20 rakaat. Jadi itu tomak ninah tak ke mana, Fatihah macam mana, hati pun tak ada Allah lah. Sebab apa? Ingat nak cepat. Itu more pula tu, lambat pula tu, berjam-jam berbual terus kan. Itu termasuk daripada tipu daya syaitan. Sibukkan kuantiti, tak sibukkan dengan kualiti. Bangunlah malam walaupun 2 rakaat buat permulaan. Tetapi hati itu dengan rendah diri, hina diri, jahilnya diri, bawa sifat-sifat kehambaan dalam ibadat, dan hati itu dihadapkan kepada Allah. Mereka mencapai makam yang tinggi di sisi Allah dan menjadi golongan yang hampir kepadanya. Hadis Nabi SAW, inna ahabban nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Sesungguhnya orang yang paling cintai Allah adalah mereka yang paling bermanfaat kepada manusia. Jadilah diri kita ni orang yang memberi manfaat. Bagus, alhamdulillah ada golongan jemaah kita, sahabat-sahabat kita, kalau ada saja dengar mangsa banjir di Pantai Timur di mana jua, mereka ada tim kan, sukarelawan buat kerja, beri manfaat. Ada yang agak kreatif pemikirannya, dia parking kereta dia tu, dibawa wire untuk cas bateri. Waktu baca musim banjir tu, penting tak handphone tu? Penting tu. Jadi dihidupkan generator ataupun kereta dia tu, pasang plug-plug semua, orang datang kampung datang cucuk tu. Ada manfaat untuk manusia. Itu kreatif tu. Berebut orang nak cas bateri, beri makan, beri minum, beri kesesaan dan sebagainya, berikan pampers, tuala perempuan waktu musim banjir. Sentiasa memberi manfaat. Siapa ada ilmu, beri manfaat ilmu. Siapa ada harta, berikan harta.
Siapa beri kekuatan, ada kuasa politik, berikan kemudahan bagi rakyat. Itu antara bagi manfaat pada manusia. Hadis ini memberikan gambaran bahawa salah satu tanda makam rohani tinggi adalah sifat kasih sayang dan berbuat baik kepada orang lain. Itu antara makam, kasih pada suami, isteri, anak-anak, jiran tetangga, hatta haiwan sekalipun. Haiwan, kalaulah kita lelaki pergi masjid pakai serban putih melepak, jubahnya pun sama putih, tasbih dekat tangan sentiasa, tak berhenti. Bila jumpa saya kucing tengah dan datu dan longkang, bukalah serban tu, buka jubah tu, gantunglah kat mana-mana pokok dan sebagainya, turun, ambil kucing tu, selamatkan. Itu lebih afdal lagi, bukan saja dengan manusia, dengan haiwan pun kita kena tunjukkan kasih. Seterusnya, hakikat makam rohani menurut para ulama yang muktabar. Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya Ulumuddin menegaskan bahawa makam tidak dapat dicapai tanpa usaha berterusan dalam menundukkan hawa nafsu, membersihkan hati daripada penyakit rohani seperti riya, ujub dan hasad, serta memperbanyakkan zikir dan ibadah. Ini makam boleh dicapai, tundukkan nafsu, maksudnya lawan nafsu, mujahadah, bersihkan hati daripada penyakit rohani, itu tazkiyatun nafs. Saya tulis kat papan tulis tu, papan whiteboard. Itu dua perkara. Ini daripada yang saya tulis tu adaptasi daripada sini lah kitab ni. Mujahadah, lawan nafsu, tundukkan nafsu, membersihkan hati daripada penyakit rohani, serta memperbanyakkan zikir. Tambah lagi zikir. Mujahadah, lawan nafsu, sucikan hati, banyakkan zikir, zikrullah. Kata Syekh yang kedua, Syekh Abdul Qadir Jilani dalam karyanya Fathul Ghaib mengatakan, makam, level atau tingkatan rohani seseorang adalah perjalanan hamba dalam membersihkan jiwa daripada segala sesuatu yang selain Allah dan menetapkan hatinya hanya kepada cinta Allah. Basit, sini. Buatlah ni. Ada, buat dah. Ambil lagi, tak apa. Kasih hilang sikit-sikit, tak apa dah. Jadi untuk dapatkan putih ni, whiteboard ini, kena ada usaha tak? Sekali cukup. Sebab ini perumpamaan, saya buat contoh. Ni whiteboard ni kan dah lama, jadi dia ada kesat-kesat di sini, sebab kelamaannya itu. Dan diperlukan satu usaha yang bersungguh-sungguh, sental tu. Begitulah juga hati kita kan orang lama. Dia karat tu, dia bukan dengan berus keduli, dia kena dengan pahat juga. Jadi daripada balik sampai umur 60 ni, 70 ni, tebal tak karat dia? Tebal. Jadi kena tenyeh. Kena pula sebulan sekali, sap sekali je. Memang lambat lah. Jadi dia kena banyak kali tu. Kalau sekali lambat, itu sebulan sekali. Kalau 2 bulan sekali, longgar sikit. Kalau tiap-tiap minggu, cepat sikit. Kalau setahun sekali, tengok saja. Ya, ngerti lainnya. Boleh, Syed? Dah.
Boleh lah tu. Cukup. Tak boleh banyak. Okey. Ni apa ni Dulu rasa macam pernah tulis, tak tahulah. Ni apa ni? Ini apa ni? Benih. Benih. Iman. Perumpamaannya begitu. Ini yakin. Ini ihsan. Ini makrifah. Benih ni kalau letak atas pinggan, tumbuh tak? Letak atas pinggan, tak tumbuh kan? Bermakna kita kena letak kat tanah. Letak kat tanah tu, kalau letak atas tanah, tumbuh tak? Atas tanah boleh tumbuh, tetapi kalau tumbuh kuat tak? Tak kuat. Maka dia kena tanam kat dalam, sembunyikan benih tersebut. Maka dah tanam kat dalam, nanti dia akan pecah, akarnya menjunam, tunas pun naik, dan pokok tu akan kuat. Begitulah perumpamaannya. Kalau beramal, sembunyikan, sorokkan, hinggalah dia tumbuh berakar dalam diri kita. Hanya untuk Allah saja amalan ni, tiada lain. Nak tanya, iman ni maknanya apa? Iman, kepercayaan, membenarkan yang gaib, wujudnya Allah sebagainya, akhirat, itu iman. Tanda orang itu benar-benar mengimani bahawa Allah itu melihat amalnya, hanya untuk Allah lah dia kena buat, sebab Allah yang melihat, Allah yang menilai. Justru itu, selain daripada amalan fardu, selain daripada amalan sunat yang kena berjemaah, kena syiar,
Selain daripada itu, semua amalan tu sorokkan, sembunyikan dalam tanah hati kita ini. Sedekah berapa banyak, bangun malam berapa rakaat, zikir berapa ribu. Ada jemaah beritahu saya, Ustaz, tadi ceramah adalah sentuh, tapi kalau dapat sentuh lagi. Masjid kami ni Ustaz, setiap Khamis malam Jumaat kami jemaah buat iftar, buka puasa beramai, puasa hari Khamis. Lepas tu baguslah. Tapi tu Ustaz, saya tanya ramai ke? Ramai Ustaz. Berapa? 70 orang. Ramai tak? 70 orang buka puasa. Ramai. Tapi Ustaz, diorang ni tahulah, orang pencin kan, tak ada apa-apa kerja, cari kerja. Dia suruh ambil gambar. Okey, di angkat kepala sikit, tak nampak di. Okey, cantik. Nanti dia hantar dalam grup. Kalau grup masjid, dia tahulah, orang masjid pun tahu dia mereka puasa. Kan masjid, bawah masjid kan ada surau dia. Semua dia hantar. Nak tanya, untuk apa? Faedahnya apa? So tentu kita akan dihinggap dengan penyakit riak tu nanti. Amalan yang disembunyikan, kalau kita melihat diri kita yang mengamalkan, itu pun boleh tumbuh penyakit ujub, bangga diri, seorang-seorang dia saja. Tapi kalau dipamerkan kepada orang, itu dah meriak, tak ada manfaat. Jadi antara praktikalnya ulama-ulama sufi dahulu kalanya, mereka menyembunyikan sebarang ibadat sunat mereka itu, tak diketahui orang. Jadi kalau benih itu letak kat atas tanah, berakar tapi kekuatannya tak ada. Apabila amalan kita tunjuk pada orang, nanti ikhlas kita bercampur dengan riak, tak murni, tak ada kekuatan. Maka justru itu berlatihlah amal itu disembunyikan, supaya untuk itulah yakin. Tanda yakin apa dia? Dia meyakini Allah lah yang melihat amalan dia. Setelah berdahan, maka rantingnya itu, pucuk dia itu akan tumbuh bunga kan? Bunga. Bermula berputik ihsan di situ. Anta abdullah ka'annaka tara. Kamu sembah Allah Taala seolah-olah engkau memandangnya. Kalau tak mampu demikian, rasakan Allah, yakinlah Allah memandang kamu dalam dua keadaannya, memandang ataupun meyakini dipandang Allah. Itu tandanya ihsan. Siapa yang beramal dah tiba makam ihsan ini, mencapai tahap ihsan, maka iman dia dah mula berputik, maka menantikan buahnya ma'rifatullah. Ciri orang mengenal Allah apabila hatinya sudah berdamai dengan takdir. Dia tidak pernah melihat dia tu beramal, dia tidak lagi bergantung dengan manusia, tidak lagi bersandar dengan manusia, dengan makhluk. Hatinya tidak lalai dan hatinya bertobat daripada sebarang kesalahan. Jadi kita ni kan kalau beramal, kan pokok pangkal kan hati. Hati ini dia boleh gelap, dia boleh keras, dan dia boleh berjauhan dengan Allah, jauh. Dikarenakan 4 perkara. Pertama, hati yang menghadap kepada selain Allah.
Kedua, hati yang bergantung kepada selain Allah. Ketiga, hati yang lalai, tidak berzikir. Dan keempat, hati yang berdosa, tidak bertobat. Kita beramal, solat, puasa, zakat, haji, tetapi hati kita tidak menghadap kepada Allah, menghadap selain pada Allah. Itu ibadat kita zahirnya, tetapi hati bertambah gelap, bertambah keras, bertambah jauh dengan Allah. Kita bersolat, puasa, zakat, haji, umrah, tapi hati kita bergantung kepada selain pada Allah. Kita ini kalau sebelum ni belajar, dengar ustaz-ustaz, tok guru mengajar, masuk syurga hamba ini kerana apa? Amal ke dengan rahmat? Rahmat Allah. Kalau dah tahu dia masuk pada rahmat Allah, dengan rahmat Allah, bermakna macam mana dapat rahmat Allah? Beramal. Jelas? Kita masuk ke syurga bukan dengan amal, tetapi dengan rahmat Allah. Soalannya, macam mana dapat rahmat Allah? Dengan beramal. Beramal. Tapi beramal itu bukan hanya sekadar rokok sujud saja. Hati itu menatap. Pertemuan yang indah bersama Allah itu di saat seorang itu dalam ibadat. Jadi ibadat itu Allah cipta untuk apa? Sebagai satu platform pertemuan hamba dengan Tuhan. Kita bertemu dengan Allah sepanjang pernafasan, pagi, petang, siang, malam. Tapi pertemuan yang paling intim ialah dalam solat, dalam ibadat. Itu paling indah. Jadi yang menyebabkan kita hamba masuk syurga itu sebab kelayakan daripada sifat kasih sayang Allah, bukan daripada kelayakan ibadat. Kerana ibadat kita bercampur macam-macam lah. Ibadat yang tak khusyuk macam mana boleh masuk syurga? Tetapi kenapa masuk syurga? Sebab kelayakan yang ada pada sifat Allah yang maha pemurah itu. Jadi hati ini suruh menghadap Allah. Jadi yang menyebabkan gelap keras sejauh itu hati yang bergantung kepada selain Allah. Isteri bergantung dengan suami, anak bergantung pada ibu bapa, suami bergantung pada majikan, majikan bergantung pada kabel. Jadi semua bergantung. Rupanya hati yang bergantung pada selain Allah itu termasuklah kita bergantung pada amal kita. Amal kan makhluk, bergantung dengan amal kita masuk syurga. Maka amal yang sedemikian menambahkan gelap, menambahkan keras, menambahkan jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab itu dalam hadis pun menyebutkan mazdada ilma yazdadu huda wa lam yazdadu illa buda. Barang siapa bertambah ilmu, tidak bertambah petunjuk, tidak bertambah akhlak, tidak bertambah yakin, tidak bertambah makrifat, tidak bertambah, mereka bertambah jauh. Ilmu itu sendiri boleh menyebabkan orang bertambah jauh. Begitu juga amal boleh menyebabkan seorang itu bertambah jauh. Kenapa? Sebab dia bergantung, hati yang bergantung selain pada Allah, bergantung pada amal dia. Dan yang ketiga, hati yang lalai, tidak berzikir. Kita solat tak khusyuk, itu tak salah, sebab kita tak mampu nak kawal hati kita. Tetapi tidak ada usaha untuk khusyuk, itu salah. Kita solat tak khusyuk, itu tak salah. Tetapi tidak ada usaha untuk khusyuk, itu salah. Berusaha untuk khusyuk itu bukan dalam sembahyang. Di mana? Luar sembahyang. Orang kalau nak masuk bertinju, bergusti, latihannya banyak di mana? Di luar kan? Bukan tubuh hari ini daftar nak bertinju, hari ini juga tuah masuk gelanggang, tuah bertumbuk. Tak jadi. Ni kita sekarang ni lah nak solat, sekarang ni lah nak khusyuk. Takkan mungkin khusyuk. Khusyuk tu nanti latihan kita pagi, petang, siang, malam. Hati tu tertambah dengan Allah, dengan zikir kita, dengan Quran kita. Fokus pada Allah.
layan suami, khidmat suami pun kerana Allah, semuanya Allah. Barulah masuk dalam solat pun Allahu Akbar, terus ke Allah. Sebab apa? Di luar dah biasa dengan Allah, dalam solat mudah bawa Allah ke dalam solat. Keempat, hati yang berdosa tidak bertaubat. Ini antara hijabnya, bertambah keras, bertambah jauh, bertambah gelap. Bila tidak ingin bertaubat. Ingat, ada bertaubat tu dah berkali-kali ulang ni, tapi ulang lagi dan tulislah lagi. Kerana tulis itu boleh mengingatkan. Pertama, adab hamba bersalah dengan Tuhannya. Pertama, rasa bersalah dan Allah tidak dipersalahkan. Adab hamba bersalah dengan Tuhan. Pertama apa dia? Rasa bersalah dan Allah tidak dipersalahkan. Kedua, segera bertaubat, jangan tangguh-tangguh. Ketiga, wajib beriman dengan apa yang telah berlaku. Kalau terjadi lemah maksiat mungkar, itu dah memang takdir kita, wajib beriman dengannya. Jangan salahkan ibu ayah kita, jangan salahkan guru kita, jangan salahkan kerajaan, tak. Itu dah memang takdir kita. Dan keempat, bersungguh-sungguh dalam bertaubat, namun masih melihat itu daripada Allah juga, bukan daripada pihak kita. Nak bertaubat tu pun, kesungguhan itu pun daripada Allah. Dan yang kelimanya, jangan berputus asa walaupun melakukannya maksiat mungkar itu berulang-ulang kali. Jangan berputus asa walaupun maksiat itu, kesalahan itu berlaku berulang-ulang kali. Inilah 5 adab hamba bersalah dengan Tuhannya. Dan tasawuf ini mendidik adab batin, adab hamba dengan Tuhan. Cuba ulang sekali lagi. Pertama apa dia? Saya tanya orang depan saya lah, dekat sikit. Pertama apa dia? Rasa bersalah dan Allah tidak dipersalahkan. Kedua, Kazu, kedua, segera bertaubat. Ketiga, beriman dengan apa yang telah berlaku. Sebabkan rukun iman yang keenam, baik buruk daripada Allah kan, taat engkar pun daripada Allah. Kemudian bersungguh-sungguh bertaubat, namun melihat ianya pun, kesungguhan itu pun datang daripada Allah. Dan yang kelima, jangan putus asa walaupun berlaku berulang-ulang kali. Jelas? Itu yang kali keberapa tu tulis tu Kak Zul? Tak tahu dah. Daripada masjid negeri sampailah sini. Kenapa menulis? Sebab dia membantu ingat. Itu kelebihannya. Hakikat makam rohani menurut para ulama, Syekh Abdul Qadir Jilani selesai. Imam Qusairi nombor 3 dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah menyebutkan bahawa makam adalah tempat berhenti dalam perjalanan rohani, di mana seorang hamba diuji dan dilatih sebelum naik ke makam seterusnya. Ada tempat berhenti. Makam itu kalau dilihat pada sudut bahasa lughah, daripada perkataan qoma, yaqumu. Jadi makam, qoma ni berdiri, telah berdiri, past tense. Yaqumu sedang berdiri ataupun akan berdiri, present tense. Makam ni tempat berdiri. Jadi kalau orang kata ni makam syekh ni makam Habib ini makam ni, nanti dulu, mungkin makam di situ bukannya kubur, bukan kubur. Orang kata ada orang tu makam tu kat Surabaya, makam ni ada kat Melaka. Ada orang kata makam ni dekat Syekh ni dekat apa, Afrika Selatan. Mana satu betul? Semua betul. Sebab apa? Makam itu tempat berdiri, maksudnya pernah berhenti di situ. Makam itu tokoh-tokoh wali atau ulama itu dia pernah berhenti di situ, maka dipanggil makam. Kena mungkinlah zaman kita sekarang ni orang cari duit kan, scammer cari duit, maka dia buatlah kubur pula kat situ. Buat kubur. Sebab apa? Kalau di Indonesia tu kalau buat kubur, income masuk besar. Orang datang ziarah kan, ambil berkat, ambil tawasul dan kubur wali. Padahal tak ada kubur apa situ. Itu
memang selalu ada berlaku begitu. Di maqam ni dia menetap. Kalau maqam hati, level rohani ni dia menetap. Tempat berhenti dalam perjalanan rohani, mula berhenti di taubat. Mula taubat dulu lepas tu nanti naik sabar, nanti naik syukur. Maqam tu makin lama makin meningkat. 57 perbezaan antara maqam dan hal. Maqam yang kedudukan rohani diperolehi melalui usaha dan mujahadah. Kena ada usaha dan mujahadah. Contohnya maqam taubat, maqam sabar, maqam syukur. Dia akan naik. Itu maqam. Adapun hal, keadaan rohani sementara yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-Nya tanpa usaha. Contohnya rasa khusyuk dalam solat. Khusyuk ni dia bukan usaha kita, dia Allah nak beri. Baik, timbul masalah pula. Macam mana nakkan Allah beri? Cuci hati. Khusyuk tu bukan usaha kita, dia mendatang. Tapi dia menantang mesti ada sebabnya. Sebabnya apa? Hati yang suci. Contoh ya, contoh kat mana nak letak ni? Ginilah. Baik, ada cawan A, cawan B, cawan C, cawan D. Cawan A ni bersih, suci, kosong. Cawan B ni kosong tapi kotor. Cawan D ni dah penuh air. Cawan C dah terlangkup sebab kencing manis. Daripada A, B, C dan D ni, agak-agaknya cawan manakah yang akan tuangkan air? Pilih A, B, C, D. Objektif. Confirm A. Sebab apa A? Bersih dan kosong. Tapi kalau kotor, memang tak ada lah. C tu dah penuh, nak tuang macam mana? Yang D ni memang dah tak nak dah awal-awal. Orang yang datang ke kuliah, datang menerima tarbiyah dan dengan hati yang suci, bersih dan kosong. Aku tak ada apa-apa ya Allah. Baik, kalau kau tak ada apa-apa, sekarang aku beri apa-apa itu. Itu yang mulai dunia tu diberikan. Khusyuk, ma'rifat, hakikat, zauq, rindu, semua Allah beri. B itu sebab kotor kan, nak curah macam mana? Hati kalau kotor, macam mana Allah beri khusyuk? Bersihkan hati ni, khusyuk tu akan datang sendiri. Allah yang beri. C ni pula, perumpamaan orang yang dah rasa pandai, dah tahu kan, Allah tak beri dah, setakat itu dia ilmu dia. Yang D tu, kuliah pun tak datang. Itu D. Kisah para sahabat dan para orang soleh. Sayyidina Abu Bakar, beliau merupakan contoh terbaik seorang yang mencapai maqam tawakal dan peristiwa hijrah bersama Rasulullah SAW. Mereka menunjukkan keimanan yang mendalam dan keyakinan yang penuh dengan perlindungan Allah Ta'ala, kepada perlindungan Allah Ta'ala meskipun dalam keadaan genting di Gua Sur. Dan begitu juga cerita Rabi'ah Al-Adawiyah, baca sendiri. Ibrahim Adham baca sendiri. Pengajaran dan tauladan mujahadah, istiqamah dalam amalan, zikir dan tawakal dan teladan sahabat. Ini sebenarnya apa yang kita dah lalui pun dah boleh dipahami tu. Wallahu a'lam bishawab. Akan datang sambung pula bab kedua, muka 60, dan kita akan khatamkanlah berikutnya bulan depan. Kalau ada kuliah, bulan depan Kak, ada tak ada travel mana-mana ke, banjir ke semua tak ada
Sambung ni bab kedua tentang kisah Rabi'ah Adawiyah tu, baca sendirilah. Itu Ibrahim Adham ni contoh je kan, contoh teladan. Pengertian mujahadah semua dah cerita tadi dah ni. Bab mujahadah tu apa, istiqamah tu maklum, zikir tawakal, maklum tu. Nanti akan datang bab kedua, tanda situ. Ya. Ada soalan? Kita ni memang mengaji, nama dia mengkaji. Bukannya nak cepat habis. Nanti kalau benda kalau cepat habis, memang cepat habis lah. Tapi kalau benda lambat habis, dia lambat nak hilang maksudnya. Kalau benda cepat dapat, cepat hilang. Macam contohnya anak-anak kita kan, dia hidup dengan mudah, senang. Nanti dia pandai tak nak berdikari, hidup dia tak pandai. Biar dia hidup susah. Jangan manjakan, minta dapat. Habis itu juga kita belajar dia pun ambil masa sikit, mengkaji terus, memuzakarah. Gurunya pun kena bangun melukis benih, pohon, buah, baru dapat buahnya. Kalau tak tulis buah, tak dapat buahnya. Macam-macam lah apa yang boleh kita guna. Kecanggihan sekarang ni kita gunakan untuk menimba ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi berehat dulu ya. Pukul 9 nanti masuk semula ya. Sebelah nanti ada apa, slot apa tentang kesihatan mak-mak semua, pakcik-pakcik semua. Apa dia? Kesejahteraan warga emas. Diri tu mahal tu, emas. Subhanakallahumma wa bihamdika, rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'u fi subhanakallahumma wa tahiyyatun fi aslam wa akhir misal Fatihah.